sis, bangun sis. Wow. Sama sekali lagi. So kita dekat Malatang. Tak berkembang mana Zahra makan som. Yakin ambil tebal-tebal? Okay, so kita kat Malatang Jalan Sultan kat Pasar Seni. Oops. Awak rasa berapa awak punya? Berapa? RM15. Saya punya maybe bawah 20 kot. Kot lah, yakin. Ini yang jumpa. Jumpa orang jauh. Jadi malam Sahab mau minggu lepas jumpa rasa. Hari ni dia extra cantik. Dia kata dia beli baju semata untuk keluar hari ni. Tapi cantik. Sesuai pergi dinner baju ni. Ke awak dah ada buah hati ni? Awak dah ada buah hati ke? Cantik sangat ni. Kembang. Tengok sikit muka. Oi, rahsia. Ni tahun depan tak? Wish, tahun depan Tak tahun depan, dia tahun depan. Dia tengok tahun depan. So Mak Fia memang kerja ke siapa kan? Mak Fia housewife. So daripada Fia yang kerja, Fia ada kan? Nombor 2 tu. Sebabnya lagi kawan sedarjah. Seorang tu SPM. Bosu? Bosu tu asrama. Nombor 4 tu SPM. Dengan SPM. Dia mostly ramai perempuan kan? Dia mostly ramai perempuan kan? So next kita pergi mana? Kita pergi apa dia? Kita pergi chef kecil makan dessert. Chef kecil. Tak tahu lah kenapa nama kedai tu chef kecil. Sebab mungkin chef dia kecil. Chef kecil sebab dia kecil. Kalau chef besar, mungkin orang dia besar. Kau ni. Saya kenalkan, ini kawan saya. Nama siapa? Nama siapa? Ini Fatin. Ini Sofia. So sekarang kita nak bergerak ke, tadi kita naik LRT daripada Balai Seni pula. Plaza pula, Central Market, Pasar Seni. So kita tukar dekat MRT Merdeka tadi. So kita tukar LRT Pasar Rakyat nak pergi Lalaport Nur. So, jauh juga kan daripada laluan tu, nak daripada MRT Merdeka tadi nak pergi ke Plaza Rakyat punya LRT. Jauh juga pusing ni. Sebab dia ada bawah tanah. So kita dah sampai Lalaport. So for those yang daripada MRT ke LRT, korang turun je dekat stesen Hantuah. So siapa yang dari LRT tu, korang terus jangan touch keluar. Korang cross je naik ke atas hala ke BBCC. Okay, so korang masuk dalam Lalaport. So nanti keluar je dia mulai Lalaport pergi ke chef kecil. So basically korang akan ikut je arrow. Korang cari je tuah, okay? Arrow ke tuah. So korang akan jumpa Lalaport lah. So macam ni. Pintu luar.
Turun bawah. Sana ke boleh? Mana-mana je lah kan? Sini kot. Ni. Ni. Sinilah, ya. Tak nak turun eskalator ke? Okay, so daripada sini korang nampak kat luar tu chef kecil, betul-betul dekat gerbang Malacakak. Korang tahu sendirilah. Ya, berhadapan polis Kuala Lumpur. Betul dekat pintu gerbang Pudu. So ini daripada luar chef kecil. Chef kecil goreng geri. Water. So basically ramai dalam tu. Jadi dekat luar sini. So kita nak masuk. Hey guys. Turn up. Saya bukan army. Well, dine in. Please proceed to main entrance. Okay. Ramai ya. Ni ke? Chef kecil pun kena beratur. Kena ambil queue number macam KRCG. Tapi KRCG dia macam boleh pakai QR kan. Ni tak tahu, kita try masuk dulu. Tengok, please waited to be seated. Bau dia dah lapar balik. Estempek itu. Sini. Oh, orang menunggu. So, kita kena tunggu dah sampai dalam kita dipanggil. So, yeah. Ice. Yeah. Kita tak payah pakai mic sebab mic tu pecah. So kita pakai suara biasa. Duk godek-godek kamera baru beli. Tapi masalahnya baru beli pun setting pun tak tukar. So main ambil je lah. Sebabkan hari tu birthday saya nak wish lah. Sila bagi wish kat saya seorang-seorang. Cepat. Alah, dah wish lah. Mana? Cepatlah. Cuba baca. Biasa-biasa. Wow. Panjang tu 350. Lebih 350. To my best friend Bella, happy. Nak cakap belated ke happy birthday? Belated lah. Happy belated birthday. Okay, semoga dimudahkan segala urusan sama ada kecil atau besar, and semoga dimurahkan rezeki. Amin. Love you. Bye. So, Sofia? Untuk Kak Bella, happy birthday. Semoga macam umur rezeki dan
siapa je yang tahu? Tak disebut. Bahaya. Itu saja. Amin. Terampak. Lamanya menunggu, ya Allah. Tak apa. Belakang ni ada ni. Nampak semua orang. Crowley si mana? Oh, dah start. Ni kenapa? Oh, ni ke. Macam besar. Ambil yang besar pun. Ambil satu je. Ambil 3 je lah. 1, 2, 3. Fashion. Tak boleh nak lepak-lepak kafe macam ni. Tak ada duit. Lepak mana? Lepak UTC. Lepak kedai mamak. Lepak pergi mall je lah. Orang dah besar. Dah besar. Bagi kafe-kafe macam ni. Masuklah kamera, takkan muka saya je tadi dalam kamera. Ini bukan ke? Scan QR. Scan sekarang. Scan. Jangan lupa Like, subscribe and share. Follow, like and share. Roti. X. Dari tu lebih nanti kau cari apa sebenarnya? Roti kalau dah lambat tadi macam dah roti dulu. Salmon tu yang mana? Kat mana? Seribu. Crumbolani. Pistachio crumbolani. Ni apa? Brownies. Kau nak cawan? Caramelize. Caramelize kan? Burnt cheesecake. Okey lah dengan harga bagi saya lah. Besar. Dua je dipping dia. Thank you. Raya kan?
Nampak sedap and fresh baked. Tengok kat dalam. Saya ingatkan ada style printer baru. Rupanya pun nak tukar style cosplay. Cosplay. Ada cosplay kot yang bawah tadi tu kan? Nampak tak nampak? Tengok memotong. Kat sini je lah nanti korang. Rasa kacang. Pistachio. Sedap. Boleh buat review makan. Hancur. Tak panas kan? Sama kan? Tak coklat ke? Next kita makan apa? Brownies eh? Brownies ke? Brownies croissant. Ni brownies guys. Brownies eh. Dengan ada tea. Mana yang dia buat? Mana? Atas. Cuba. Nak? Atas. Kita orang Melayu makan tangan. Manis. Tak, ni kan coklat dia manis. Dia luar roti dalam brownies. Kita jumpa lagi. Situ tak boleh take away ni. Dia tak manis. Habis kan? Walaupun kita makan main dish, kita boleh habiskan. So, jadi kita minum air yang tawar. Pahit. Dia minum air tu. Sebab dia punya brownies sangat manis. Dan tu dia. Jangan termenung. Lagi satu. Dia termenung. Jangan termenung kan? Dia termenung. Jarang ni tau, jangan jarang. Dia datang ke untuk makan je. Jangan termenung.
Sebelah tu. Nantilah tunggu semua tengah nak makan, kita makan sukiya. Dengan sukiya dia ada. Kata tak? Tak ada. Lah makan ni apa tu? Apa? Nippon. Oh, Nippon sushi. Bukan. Shabu sushi. Shabuyaki. Nippon shabuyaki. Oh, Nippon ni. Ada sushi juga. Tapi sedap ya. Saya Dia murah sikit kan? Saya dah makan. Ada kat serumpan ni. Apa sushi? Shabuyaki. Tengok. Dengan ni. Kat mana ni? Yang mana dia ada kan? Shabuyaki. Ada? Shabuyaki. Baru buka dah tu. Kita makan situ. Dia makan situ lah. Padahal dia makan ni. Macam ni lah. Benda tak habis lagi. Dah kenyang lah tu. Dia fikir benda lain lagi. Kata apa ketiga nak share. Ramai ya. Jom kita tengok. Mana? Yang ni steak kan? Mushroom. Oh, patut ambil ni tadi. Savory. Kita So, sekarang kita dah keluar. Yang lebih tadi kita tapau. So, overall maybe 8 kot. So, berapa awak bagi? 5. Saya bagi tinggi lah juga, dia bagi 5 je. 5 per 10. Ya? 9 okay. Satu sebab? Satu kurang sebab Florence tu terlalu manis. Okay, betul. Terlalu manis. So, patutnya kita tadi ambil sweet and savoury. Tapi semua ambil sweet. So, memang padah lah. Tapi kat situ, kita orang suka pistachio. Provolone pistachio. So, itu sedap and tak manis. You guys should try, okay? So, kita masuk balik dalam port nak pergi main town. So basically dalam port taklah mati sangat sekarang. Hidup je, ramai je. Kalau ada event, lagi ramai orang. So ramai je kedai-kedai kat sini. Ada buat exercise. So tahu lah, semalam ada event PKD di Wangsa. Lupa nak record sebab kelang kabut, sebab last minute pergi sebenarnya. So don't have any video, any vlog. Kita ganti dengan hari ni. InsyaAllah doakan hari ni siap video and cantik. Kalau tak cantik, memang aku tak buat lah. So dekat dalam ada event hari ni, ramai. Tengok tu, ramai orang. Station berikutnya, Pudu. Next station,
Laluan Kelana Jaya akan melaksanakan kerja-kerja naik taraf sistem semboyan Fasa 3 sepanjang November 2025. Beberapa stesen yang terlibat akan beroperasi. Nak RM5. Nak RM5 saya tak makan. Saya nak duit, saya nak makan. Ha? Saya nak duit. Dia dekat tepi jalan ni. Tepi lalu masuk. Okay guys, kita dah sampai My Town, rumah kedua bagi kami. So kita nak pergi photo booth. My Town sentiasa ramai. Sentiasa ramai. Tingkat berapa? 3 kan? Butterscotch. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan. Saya rasa ramai, tapi tak apa, kita sanggup menunggu. Seperti mana kita menunggu benda yang tak pasti. Betul tak? Seperti mana kita menunggu yang tak pasti. Seperti itulah harapan orang tua. Weh, aku mengarut apa? Kita dah sampai ke tempat favourite kami, The Film. Ramai guys. Tapi gambar dapat 2 je. Oh, gambar kan dapat 2 je. Oh, sedekat semacam. Macam mana? Ada yang apa high angle elevator. So kita nak normal angle ke? Mana? Saya dah makan dah. Halal kan? Tak halal lah. Aku dah makan. Dia halal bisa ditarik balik tangan jangan. Yang tu halal yang tadi tu. Saya dah makan. Mana? Kita sempat kata yang mesti dia besar. Haram. Outfit check. Duit. You have the voucher. RM1 weh.
Lagi. Oh, lagi. Anda pilih? Mana cantik? Okey. Ni. Okey. Ni atau ni? Ni? Ni je lah. Ni. Ni. Ni macam dia tegak sangat dia lah Ni ke ni? Yang mana ni? Mana? Ni lah. Ni. Dah. Ni? Tengok sikit hasilnya. Wow. Ada satu gambar kepala. Kau punya. Kepala bear. Second kita nak buat yang beach, yang biasa. Boleh ke? Semua ada. Marah betul. Yay, another photo booth with Pia. Cahaya. Adakah anda bersedia? Kali job dapat satu kali free dengan satu pen. Ini tiga dulu. Ada receipt tak? Interstate. So kali ni kita nak try benda yang adventure sikit. Tak adalah adventure. So kita try VCR dekat My Town. Murah je. Nanti korang tengok je dekat video. Dia dah letak kat video. So ramai juga beratur nak masuk. So nanti tengok kat dalam best ke tak. Tapi bila kita beratur kat luar ni, kita boleh tengok orang-orang kat dalam punya reaction macam mana. Dan anda sebelum masuk excited sebab tak sabar nak tahu macam mana keadaan dia. Okey, ni sebelum masuk Dinosaurs. You must know that dinosaurs were all extinct as early as 65 million years ago. This navigation will guide you to the Dinosaur Museum to learn about the types of dinosaurs. Sit well and let's go.
it moving? I haven't started yet. Where is it going? Let's follow up and take a look. Wow. Ouch. Stop the emergency flight. Phew. Fortunately, I'm smart. Here is the world of dinosaurs displayed using the latest holographic projection technology. Are you curious? Yeah. Not good. Be careful. Wow, so many dinosaurs. I know Stegosaurus and Pterosaurus. Where is it going? See where it goes. Mosasaurus is a ferocious ocean hunter with a ferocious talent. Oops, what a nuisance. Sneak attack, not ethical. That's a velociraptor hunting, follow and see. It shouldn't be possible. Let's go around from above. So many pterosaurs. Huh, it is Tyrannosaurus Rex that is hunting. Tyrannosaurus Rex has excellent vision and smell, and a very fast growth rate. It is the veritable king of dinosaurs. T-Rex wins. Let's go, don't get noticed. Not good. The Tyrannosaurus Rex has it. All right, don't worry. Let's move on. It's a pterosaur. Well, it's a group of dinosaurs. So spectacular. Jom kita pergi Vinci. Saya nak tanya, macam mana tadi? Apa tu? Hujan. Kat luar hujan. Lebat. Sini. Awak nak lihat ke gimana? Pergi Thomas ke? Hujan kat luar. Kita makan. Lagi makan apa? So next stop Vinci. Cantik juga ni. Cantik juga. 109. Cantik kan guys? Masuk Thomas pula guys. So kita sekarang dekat Arotai, makanan yang ketiga. Makanan yang ketiga, kedai ketiga. Arotai. Kalau tak sampai yang tu lagi 8.5. Banyak.
air kan? Awak dengan saya, aku nak balik ke sana kan? Awas. Sebab ada chicken pot. Ingatlah, kalau kau tak ada, mana aku lah. Saya ada dua nak chicken pot. Ingat. So kau ada tiga. Nasi satu. Macam dengan aku benda dengan Kita lah. aku satu kan? Aku satu. Spring roll. Spring roll. Memang tak ada kan? Tak apa. Just kena natural. Susun bekas ini ambil gambar. Tak boleh cakap dia tambah susu ni. Tambah sikit. Kenapa dia buat hijau tu? Apa yang tak keluar ni? Oh, Caramel. Ini dekat KLCC tu dia bagi happy birthday to you. Kita nak try makan dengan coklat ni. Sebab muak kan? Ingat nak beli roti. nak beli roti. Kita orang semua nak balik. So kita nak hantar Fia balik sampai Seremban. Bye. Bye. Kita jumpa tahun depan. Okay. Tahun ni macam tahun ni. Bulan ni dah puasa. So maknanya kita bulan puasa. Dekat mana? Statue. Asalkan bukan my town. Asyik setiap tahun je mana. Kita pergi slide itu. Bye. Dah Annyeong. boleh start cari. Cari apa? Cari tempat makan. Oh, cari tempat makan. Okay. Itu kerja dia. Oh, bye. Kamu